Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tentang tajuk peranan guru membina moral pelajar mengikut perspektif teori Colbert untuk subjek psikologi dan pendidikan. Nama pensyarah Dr. Izwan bin Mahmud. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang saya sendiri terdiri yang terdiri daripada 5 orang, termasuk saya sendiri, Tuan Nurhizan binti Tuan Hasbi, dan rakan-rakan saya, Fatin Aiman binti Ismail, Aminah binti Hasan, Ain Akina binti Abdullah dan Nazira binti Yazid. Okay, seterusnya masuk kepada tujuan. Dalam era globalisasi dan digital, isu disiplin dan tingkah laku tidak bermoral dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan, seperti bully cyber, ketidakjujuran akademik, konten sekolah, serta kurang hormat terhadap guru dan rakan sebaya. Fenomena ini telah menjejaskan emosi pelajar, persekitaran pembelajaran dan pembentukan sosial. Oleh itu, perkembangan moral pelajar perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara sistematik oleh pihak sekolah, khususnya guru. Okey, kalau kita lihat dalam dunia sekarang, terutamanya dalam era digital yang semakin maju, kan, banyak cabaran yang dihadapi oleh pelajar dari segi disiplin dan moral. Kita sering dengar tentang isu seperti bully cyber, meniru dalam peperiksaan, konten sekolah dan sikap kurang hormat terhadap guru serta rakan sebaya sendiri. Semua perkara ini sebenarnya bukan sekadar melibatkan salah laku, akan tetapi turut memberi kesan kepada emosi pelajar, suasana pembelajaran di sekolah dan pembentukan sahsiah mereka. Jadi, sebab itulah perkembangan moral pelajar perlu diberi perhatian yang serius. Jadi kat sinilah peranan guru menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai penyampai ilmu, akan tetapi juga sebagai pembimbing dan contoh teladan yang baik. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya ingin membincangkan bagaimana guru memainkan peranan dalam membina moral pelajar berdasarkan perspektif teori perkembangan moral Colbert. Okey, peranan-peranannya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Seterusnya kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu isu tingkah laku tidak bermoral dalam kalangan pelajar. Okay. Tingkah laku tidak bermoral merujuk kepada perlakuan pelajar yang bercanggah dengan nilai murni, norma sosial, etika dan peraturan sekolah. Antara bentuk salah laku pelajar, ponteng sekolah, buli iaitu fizikal dan cyber, vandalism, ketidakjujuran akademik, penggunaan bahasa kesat dan ketidakpatuhan peraturan. Yang ketiga, isu ini berkait dengan tahap perkembangan moral pelajar yang masih berada pada peringkat pra-konvensional dan konvensional awal, di mana pertimbangan moral dipengaruhi oleh hukuman, ganjaran dan penerimaan sosial. Keempat, faktor penyumbang utama merangkumi pengaruh rakan sebaya, tekanan akademik, kurang bimbingan ibu bapa dan guru serta pendedahan kepada kandungan negatif media digital. Tingkah laku tidak bermoral juga menjejaskan iklim sekolah, hubungan guru antara pelajar dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku berlaku percanggahan antara guru dan pelajar. Pendekatan hukuman semata-mata didapati tidak mencukupi. Sebaliknya, intervensi pendidikan moral secara holistik diperlukan dalam PDP. Isu ini menjadi asas penting kepada peranan guru dalam membimbing perkembangan moral pelajar selaras dengan teori perkembangan moral Colbert. Okey, seterusnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, saya teruskan dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg bagi pembinaan moral pelajar. Okey, teori perkembangan moral Kohlberg ni terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu tahap pra-konvensional, peringkat kedua konvensional dan peringkat ketiga pasca konvensional. Di mana 3 peringkat ni terbahagi kepada 6 tahap, di mana tahap perkembangan moral ni disusun mengikut setiap peringkat. Okey. Saya terangkan untuk peringkat pertama iaitu tahap pra-konvensional, di mana pada peringkat ini wujud dalam kalangan kanak-kanak, biasanya berumur untuk prasekolah dan sekolah rendah, di mana pada tahap pertama berorientasikan kepada kepatuhan dan hukuman, di mana sesuatu ditindakan ni dianggap salah apabila ia membawa hukuman. Okey, kanak-kanak biasanya pada umur prasekolah dan sekolah rendah biasanya mereka belum dapat menghayati prinsip moral dan masih bergantung kepada autoriti. Manakala pada tahap kedua, untuk peringkat pertama ini berasaskan kepada kepentingan diri, di mana tindakan yang memberi ganjaran dianggap sebagai betul, dan pendekatan utilitarian dan berpusat pada diri. Okey, contohnya situasi dalam kelas di mana murid tak berani nak meniru dalam peperiksaan. Sebab apa? Sebab takut dimarahi oleh guru. Dan selain itu pelajar menyiapkan kerja rumah disebabkan takut kepada guru dan ingin dapat pelekat. Contohnya lah. Okey, seterusnya saya explain untuk peringkat kedua, di mana konvensional ni umumnya dicapai oleh individu dalam lingkungan usia remaja dan dewasa, biasanya sekolah rendah lah. Okey, pada tahap ini individu mahu dilihat positif dan bertindak mengikut empati serta keharmonian sosial. Di mana pada peringkat kedua ni adalah merupakan tahap perkembangan tahap yang ketiga, mana anak-anak ni buat sesuatu dah boleh berfikir secara positif berbanding daripada peringkat satu tu tadi. Okey, pada tahap keempat, di mana pelajar percaya bahawa peraturan sosial hendaklah dihormati kerana pematuhan tersebut merupakan asas penting dalam mengekalkan ketenteraman, kestabilan dan kelancaran fungsi sosial. Okey, contohnya saya bagi situasi dalam kelas di mana murid menegur rakan bising. Sebab apa? Sebab tak mahu kelas dihukum, sebab semua bising. Okey, contohnya murid patuh kepada peraturan sekolah sebab apa? Sebab nak dianggap kita adalah pelajar yang baik. Okey. Okey, seterusnya saya teruskan kepada peringkat ketiga, di mana pasca konvensional ni dicapai oleh sebilangan kecil individu dewasa yang mana berupaya berfikir secara abstrak, kritis dan mendalam dalam mengenai prinsip-prinsip moral. Okey, yang ni merupakan tahap kelima dan keenam. Sorry, ada kesilapan sedikit. Okey, di mana tahap kelima penilaian moral dibuat berasaskan prinsip kontrak sosial dan pengiktirafan terhadap hak individu, di mana mereka ni sedar undang-undang ni adalah untuk melindungi hak masyarakat tetapi boleh diubah jika ia tidak adil. Okey, di mana tahap keenam dalam peringkat ketiga pasca konvensional ni dia menekankan prinsip etika universal seperti keadilan, kebebasan dan martabat insan, di mana pada tahap ini individu menyimpulkan keputusan moral berasaskan prinsip etika, meskipun ia bercanggahlah dengan undang-undang atau pendapat umum. Okey, sebagai contohnya situasi di mana rakan-rakan dibuli, tapi kalau kita tolong kawan yang buli tu nanti takut kena marah kan. Okey, so murid mempersoalkan peraturan yang mana kalau kita tak buat macam tu tak adil lah. Tak adil jika kita tidak mempertahankan rakan yang dibuli itu tadi. Sebab pada peringkat umur ni kita dah boleh berfikir sama ada benda tu betul ataupun salah lah. Jadi sebagai guru kita adalah bertindak sebagai pembimbing, di mana kita perlu bukan bagi anak-anak patuh kepada peraturan, tetapi mengajak anak-anak untuk patuh pada sesuatu benda disebabkan oleh nilai dan tanggungjawab. Okey, sekian sahaja. Saya pas kepada kawan saya. Seterusnya ialah peranan guru. Yang pertama, guru sebagai role model ataupun model peranan, yang mana guru bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi model peranan kepada murid melalui contoh sikap, nilai moral, disiplin dan profesionalisme dalam kehidupan seharian di sekolah.
Menurut Colbert, murid yang berada pada tahap konvensional biasanya suka menilai dan meniru sesuatu tindakan berdasarkan norma sosial serta teladan daripada individu yang dihormati. Oleh itu, guru perlu menunjukkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, disiplin dalam setiap tingkah laku dan pertuturan agar murid dapat mencontohi serta mengamalkan nilai positif tersebut. Guru yang menjadi role model dapat memberi impak positif kepada kesejahteraan murid, kualiti pembelajaran dan pembentukan individu yang beretika. Yang kedua, guru perlu menggalakkan pelajar membuat refleksi tentang kesan tindakan terhadap orang lain. Menurut Colbert, perkembangan moral ke tahap yang lebih tinggi memerlukan murid berfikir secara rasional dan mempertimbangkan kesan terhadap tindakan mereka terhadap orang lain. Oleh itu, guru boleh menggalakkan murid membuat refleksi moral seperti melalui pembincangan, soal jawab atau kajian kes. Aktiviti ini membolehkan murid menilai secara kritis tindakan mereka dan memahami kesan perbuatan terhadap orang lain. Sebagai contoh, melalui kajian kes mengenai buli cyber ataupun ketidakjujuran akademik, murid dapat mengenal pasti akibat negatif daripada perbuatan tersebut terhadap mangsa serta suasana pembelajaran secara keseluruhan. Dengan berfikir secara kritis, murid bukan sahaja dapat membezakan antara betul dan salah, tetapi juga mengembangkan empati dan rasa tanggungjawab sosial. Pendekatan ini mampu membina kesedaran moral dalam diri pelajar dan menggalakkan mereka mengamalkan tingkah laku yang beretika dalam kehidupan seharian. Seterusnya, guru memberikan bimbingan dan kaunseling. Peranan guru dalam membentuk tingkah laku murid melalui bimbingan dan kaunseling amatlah penting dalam perkembangan personaliti dan sosial murid. Guru boleh bertindak sebagai pembimbing untuk membantu murid mengenal pasti masalah, memahami emosi dan konflik yang dihadapi dalam persekitaran sekolah ataupun kehidupan harian. Dengan pendekatan bimbingan dan kaunseling, guru dapat memberi nasihat dan sokongan moral kepada murid agar mereka mampu membuat keputusan yang positif di samping mengawal tingkah laku mereka dengan baik. Dan untuk yang keempat, guru perlu menghargai tingkah laku positif murid. Penghargaan guru terhadap tingkah laku positif murid merupakan satu elemen penting dalam pengurusan tingkah laku dan pembelajaran yang berkesan. Hal ini demikian kerana ia mampu menggalakkan tingkah laku positif berulang dan meningkatkan motivasi dalam diri murid. Contohnya, guru memberi perhargaan apabila murid menunjukkan tingkah laku yang baik seperti penyertaan aktif, membantu rakan ataupun menyiapkan tugasan dengan cemerlang. Perhargaan boleh diberi kepada murid dalam pelbagai bentuk seperti pujian, sijil penghargaan ataupun ganjaran kecil. Dengan itu, murid akan berasa dihargai dan lebih bermotivasi untuk menunjukkan tingkah laku yang baik. Strategi ganjaran dan pujian mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang stabil serta menghargai tingkah laku positif murid. Untuk seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, secara kesimpulan dan keseluruhannya, isu disiplin pelajar ni semakin meningkat. Perkembangan moral penting dalam pendidikan. Teori Colbert membantu memahami tingkah laku pelajar. Guru bukan hanya mengajar tetapi membentuk akhlak dan penekanan kepada nilai refleksi dan empati. Jadi kita lihat dalam seperti mana yang kita tahulah isu disiplin pelajar semakin meningkat dan ianya adalah menjadi satu cabaran yang besar kepada guru dalam dunia pendidikan masa kini. Jadi keadaan ini menunjukkan perkembangan moral pelajar perlu diberi perhatian seriuslah, bukan sekadar hanya kita untuk mencapai peringkat akademik sahaja. Jadi melalui teori perkembangan Colbert ini membantu gurulah untuk memahami tahap penakhulan moral pelajar dan faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Jadi peranan guru ni bukan sahaja mengajarlah, malah penting untuk mendidik, membentuk dan sasiah pelajar itu sendiri. Jadi pendekatan yang hanya bergantung kepada hukuman ataupun memberi denda kepada murid ianya tidak memberi kesan terhadap diri mereka. Jadi
dengan kekurangan itu kita boleh memberikan penekanan kepada penerapan nilai murni, aktiviti refleksi, serta pembinaan empati perlu dilaksanakan agar pelajar mampu membuat pertimbangan moral yang lebih matang dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.